Assalamualaikum, selamat datang ke Rokorama. Saya macam biasa, Effendi. Okey, kali ini saya akan tunjuk kepada kepada anda lah, cara apa cakap ataupun macam mana kita nak trace image yang anda lukis ataupun lakar kan. Ini bagi orang cakap bagi beginner lah. Kadang-kadang anda mungkin terror melukis, pandai melukis, tapi macam mana nak hasilkannya melalui skrin komputer ataupun monitor ni menggunakan Adobe Illustrator ke ataupun Photoshop, tapi kan saya akan tunjukkan Illustrator lah. Okey, saya cakap cara mudah lah, cara yang simple. Dan okey, ini kisah satu. Dia banyak cara sebenarnya nak untuk trace ni kan. Satu cara je. Kita nak guna image live image tracing, kita nak buat macam mana yang secara manual lah. Okey, mula kita akan ambil gambar yang kita nak. Okey, gambar tengkorak. Okey. Ini master copy dia. Jadi anda boleh biasakan gunakan layer untuk setiap apa yang anda buat kan. Setiap satu senang, nanti apa-apa senang adjust. Layer kita kan nama dia master. Okey. Okey. Apa perlu anda lock dia. Oh, sorry, sebelum tu unlock balik. Okey. Anda pergi pada transparency tu, anda kurangkan dia punya opacity dan nanti supaya mudah nanti nak trace. Tak adalah dia nak nampak sikit kan. Lepas tu anda create new layer. Yang ini okey, ini layer yang anda akan trace lah. Menggunakan hari ini saya akan menunjukkan macam mana menggunakan pen tools. Okey. Okey. Anda mungkin boleh gunakan apa orang cakap untuk terus macam ni. Okey, sorry. Nampak kotak ni kan, fill dia ada situ warna putih. Yang perlu anda buat, anda hilangkan dia, gunakan hanya dia punya stroke saja. Okey. Anda boleh gunakan stroke, mungkin anda boleh gunakan stroke ni untuk buat anda punya tu. Tapi kadang dia punya outline tu macam tu, kaki tukar pada ataupun ada setengah tu. Dia bukanlah stroke yang kita nak. Dia ada macam-macam, anda boleh tengok. Kadang-kadang ada juga stroke yang sesuai, tapi kadang yang susah anda pakai apa yang kita nak. Kan? So, jadi cara yang mudah untuk ikut stroke anda, sebab stroke yang ada preset sini tu bukan stroke anda kadang kan, itu stroke dia orang. Okey. Apa yang pasti anda kosongkan fill itu, anda ikut pada bahagian dalam image tu. Okey. Follow ikut je apa yang dia buat sini. Okey. Sini. Okey, saya akan tunjuk secara kasar lah. Anda dapat. Okey, anda klik balik pada ni. Kalau anda tak klik, nanti dia jadi macam ada sedikit roundish kat situ. Okey. Okey, ini salah satu cara lah. Anda sebenarnya boleh gunakan live trace untuk trace terus dapat ni, tapi memang tak cantik lah pun. Anda kena pastikan image anda betul-betul sharp baru okey kan. Tapi yang macam ni, ini salah satu cara lagi pun. Ini bagi beginner, mungkin anda anda boleh tengokkan ataupun dapat gambaran macam mana tengok kata klik tu kan, macam mana kita nak gunakan tools yang ada. Kalau semua nak trace, auto trace semua kan, apa pun tak tahu. Okey. Okey, follow je ni macam ni. Jangan risau kalau katakan dia punya tu lari-lari tu, nanti kita boleh adjust balik. Okey, klik balik situ. Okey, klik situ. Okey. Tu di situ. Okey, anda mungkin boleh adjust balik ikut stroke yang anda nak. Kadang-kadang bila kita lukis, kita main lukis je kan. Lepas tu stroke tu kadang tak seperti yang kita nak kadang. Tapi bila kita trace ni, kita boleh adjust macam sini. Okey. Itu. Okey. Okey. Ngam. Dapat anda apa yang anda nak kan.
Lepas tu anda boleh kemaskan balik sikit. Okey, dah ngam, tolak sikit. Okey, dah ngam semua. Okey, sekarang ni apa anda buat? Anda tekan klik. Okey, yang pakai ni, pakai yang ini. Apa dia panggil ni? Pun tak tahu. Ini pun hanya selection tool. Okey. Okey, anda klik sini dan tekan anda tekan Ctrl C dan tekan Ctrl F, bukan V, Ctrl F supaya dia boleh apa yang cakap? Dia paste atas pada kedudukan dia. Okey. Lepas tu apa yang perlu anda buat? Dan paste tu, image yang atas tu anda boleh klik kat point itu, tarik atas. Ikut pula pada stroke yang kat luar tu. Okey. Follow pada situ. Yang risau lagi tu nanti kita adjust macam mana nak adjust balik dia punya lengkungan itu dan dia punya bentuk dia tu kan. Okey. Okey, tarik ikut yang luar itu, ikut pada point ujung-ujung itu. Tarik. Tarik. Tarik sini. Okey, masa dulu saya mula-mula printing dulu tu, saya guna marker pen je atas kertas, atas filem, terus direct lukis je. Sekarang ni ada AI, memang senang lah pun. Okey, sekarang ni kita kemaskan. Okey, kakak nampak yang terculur keluar ni. Okey, tarik situ. Ikut tu. Okey, anda tarik. Bentukkan balik ikut yang anda nak lah. Okey. Lepas tu, sini ngam. Okey, macam ni mungkin nak lari sikit kan. Untuk juga, okey, yang ini anda pergi tarik sini. Okey, situ dah terlari situ. Okey, nampak jawapannya, tarik ikut macam tu. Oh, itu yang belah sana. Sini pula. Okey. Dekat sikit, tak nampak lah. Okey. Oh, sini dia tak ada. Itu sebab tak ada lengkungan. Okay, buat anda boleh padam balik. Dah klik pada point ni, so anda akan nampak macam kita nak nyambung balik dan padam macam apa color line kita suka. Bengkokkan dia. Okey, anda klik balik situ. Klik sini. Tarik sikit. Guna mouse anda. Okey, ngam tak? Okey. Tu pergi balik pada tu, section tu. Tarik balik sini. Okey. Kat sini. Okey, ngam. Oh, ini bro sangat. Oh, itu pasal ada itu ada intersection tu. Okey. Okey, ngam. Baik sikit. Okey, dah ngam ini. Anda nak adjust sikit. Anda boleh gunakan anak panah pada anda punya keyboard tu boleh juga. Kan? Di sini tarik keluar ni. Okey. Tarik sikit. Okey. Ngam. Okey. Oh, ada sini satu tinggal. Tarik keluar. Okey. Simple je. Okey, sekarang okey. Ini kita pastikan di atas. Bahagian luar kita pastikan ke atas. Okey, pergi pada arrange ni, tekan right click Bring to front. Okey, sikit. Itu anda select semua, gunakan selection tu ni. Select semua. Anda tekan right click, anda pergi situ make compound path. Okey. Alamak, saya lupa satu. Sebab apa tadi yang tu? Anda kena hitamkan dulu yang belakang ni. Okey. Hitamkan dulu. Okey. Yang ini yang bahagian dalam ni pasti ke atas. Sebab ini bahagian akan berlubang kan. Okey, anda tekan pada make compound path. Jadi dalam macam tu dapat ada outline di sini. Tapi anda masih boleh tukar lagi. Dan anda klik pada sini, boleh masih ubah lagi. Tak masalah. Walaupun ini dengan tekan hanya kosong lah, itu yang dia nak kan. Tapi sekiranya anda nak jadi dia ada orang cakap ada feel dalam the color dia tu. Kan? Anda boleh pergi sini, anda duplicate layer tu. Okey, anda tekan sini mungkin anda namakan dia fill. Okey. Okey, dah duplicate tu, anda klik kat situ. Sini. Anda release compound path tu. Compound path tu kan. Saya sebut. Okey.
Okey, apa yang ni? Dari list tu anda padam yang bahagian luar tu. Okey. Yang bahagian dalam ni katakan anda nak warna kuning, tekanlah warna kuning. Ya okey, buang dia punya outline sini. Okey, sekarang dapat bahagian dalam dia. So ini cuba padam tengok itu dalam bahagian dalam ni fill dia. Okey. Dan mungkin kalau anda nak katakan nak bagi dia punya outline di sini dekat atas, anda boleh tolak ke atas yang tu je. Okey. Sekarang padam. Okey, sorry. Okey. Ni. Okey, sekarang ngam. Padam. Okey, sekarang ni kita buat satu lagi layer baru. Tekan shift masa nak tekan supaya dia dekat atas. Lepas tu anda nak buat dia punya mata pula. Okey. Nampak je warna kuning sebab apa warna kuning sebab dekat fill tu warna kuning. Jadi anda klik sini tukar warna hitam. Okey. Sorry. Okey. Tak risau dia sangat-sangat yang tu nanti anda boleh cari semula. Okey, dari sini anda tarik balik. Tolak balik situ. Ikut yang mana nak. Okey. Okey, tarik sikit. Katakan anda tak nampak, anda boleh padamkan fill dulu, anda gunakan outline saja. So senang nak nampak kan. Nanti kemudian boleh tahu dia punya fill balik. Okey, ngam. Okey, ngam. Katakan tak puas hati macam ni. Okey. Kan, padam je balik. Buat je balik semula. Okey. Okey, tarik sini. Tarik sikit. Itu. Kena hidung tak apa. Tak risau sangat. Tarik sini. Okey, tarik sikit sini. Bagi dia tu. Boleh nampak macam tu sikit. Okey, ngam. Okey, lebih kurang itulah. Ini kita lengkung habis lah. Tarik lagi sikit. Boleh ngam. Okey, anda boleh gunakan sini untuk mengadjust balik pada tu. Okey, lepas tu satu lagi sama juga. Okey, dekat sini, tarik sini macam tu. Dekat sini anda tarik lagi situ. Ngam. Okey, sekarang pada hidung dia. Okey, ngam. Okey, sekarang bolehlah anda hitamkan dia. Klik. Gunakan padamlah dia punya outline tu, anda ambil warna hitam saja, senang. Okey, ngam. Dah macam hebat. Macam aviator dah dia punya tu mata. Okey. Sekarang anda boleh on balik ni. So jadilah macam ni. Nanti kalau nak separation color, sebenarnya ada tutorial saya sebelum ni macam mana nak set color, nak buat separation untuk color macam ni. Nak buat printing nanti kan. Tapi macam ni lah lebih kurang. So apa yang anda buat jadi tu gunakan pen tools, gunakan layer, macam mana nak tukar fill dan outline dia. Jadi pada begini insyaAllah saya akan cuba lagi apa-apa lagi yang penggunaan Illustrator ni yang saya boleh kongsikan. Saya akan postkan pada blog saya. So semoga semua bermanfaat pada anda. Assalamualaikum.